Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM 2025. Kita bersiaran secara dalam talian ataupun online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream yang dibawakan terus dari Glammy Lemmy Music Studio Bukit Jelutong. Dan ini adalah merupakan episod yang ke-19, episod yang terakhir di mana satu lagu lagi yang berjaya dipertaruhkan Road to Final. Kita terus saja ke segmen Potpad Inspirasi bersama dengan kita sekarang ini, komposer, penulis lirik dan penyanyinya tak lain tak bukan Halim Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halim, Allahu Akbar, bertemu kita lagi Ya, terima kasih. Masya Allah. Lagu Ketika Hanya Namamu telah pun berada dalam carta IKIM FM dan telah berjaya sehingga ke peringkat separuh akhir. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, Halim berjaya dengan dua lagu Ya. Dua lagu peringkat separuh akhir, sebelum ini dengan lagu Yallah Ya Habibi. Yallah Habibi. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Halim sendiri. Betul. Lagu sebelum pun Halim sendiri. Betul. Baik, seperti biasa, soalan klise. Bukan gila kuasa kan, kita dah dapat jawapan dari tu kan. Sebab tapi pertaruhkan lagu tu lebih selesa dengan nyanyian sendiri. Betul. Okey, untuk lagu ini, apakah rintangan dalam pembikinan lagu ini untuk karya ini dan yang membezakan dengan karya sebelumnya? Lagu ini saya banyak menerbitkan lagu-lagu berbentuk ketuhanan. Cuma kali ini mungkin mesej dia tentang kita yang diuji dengan keduniaan semua kan. Dan kita apapun kita akan balik semula kepada Allah. Itu memang lumrah manusia. Saya dalam lagu ni saya pegang pada ayat Quran yang berbunyi, maksudnya jangan kamu sangka kamu beriman selagi mana kamu tidak diuji. Ya, surah Al-Ankabut, betul. Okey, baik. Untuk dari segi genre lagu, lagu ni lagu pop. Dan saya rasa kekuatan dia antaranya yang buatkan orang tertarik ialah pada selain pada melodi dan juga susunan muzik tu lah. Okay. Halim sendiri setiap lagu semua memang pop, ballad atau bagaimana? Saya banyak pop ballad. Pop ballad. Pop ballad, ya. Okey, lagu ni kalau lagu pop ballad yang mungkin dia lain sikit daripada lagu-lagu nasyid lain. Halim sendiri untuk kekalkan lagu ini. Kalau Halim dah tak ada kat dunia lagi, maksudnya benda tu boleh terus berada dalam hati-hati pendengar dan sebagainya. Ya, pada saya nak letakkan lagu ni terus berada dalam hati pendengar walaupun saya dah telah pergi, tapi dia adalah kekuatan pada roh yang kita letak dalam lagu tu. Bagi saya penyanyi ni untung dia sebab kita punya karya boleh kata sampai mati, sampai kiamat lah lagu tu akan tetap ada. Jadi kita buatlah sesuatu yang baik, yang kita masukkan lirik yang bagus, jiwa dalam lagu tu, insyaAllah sampai kiamat lah orang dengar. Okey, selalunya Halim untuk ilham lagu-lagu yang Halim gubah, dapat macam mana? Saya kadang-kadang Metodnya. Ilham tu dapat kadang-kadang tengah driving, kadang-kadang tengah membaca suatu isu kan. Sekarang kan banyak benda-benda yang akhir zaman ni. Jadi saya rasa macam terasa nak menulis. Kita tengok media sosial contohnya lah. Orang komen, di luar kita jumpa orang tu introvert dia, tapi di media sosial dia terpaling komen. Kita baru nampak karakter sebenar dia. Jadi saya rasa saya tidak macam tu. Saya jenis tak nak komen, tapi kita luahkan dalam bentuk lagu kot. Jadi lirik dulu ke atau melodi dulu? Dua-dua pernah datang, ada yang datang melodi dulu, ada datang lirik dulu. Mana yang lebih tepat? Maksudnya perlukan lirik dulu ataupun buat melodi dulu? Tepat saya tak pasti, tapi saya kadang-kadang saya jamming saja-saja dengan gitar, saya dapat melodi. Kemudian saya fikir melodi ni sesuai lagu apa lah. Kadang-kadang lirik tu kita nak menulis, kita dah tulis cerita dia, baru kita masukkan melodi. Baik, lagu ini yang dipertaruhkan di pentas Anugerah Carta IKIM ini, separuh akhir kita akan Halim akan menyanyi dengan pianis kita. Hanya berdua je. Sebab kita digarapkan daripada gubahan asal kepada unplug dan akustik. Jadi awak macam mana? InsyaAllah. Saya rasa sebab lagu ni pun kalau dia penuh dengan roh dia sendiri, jadi rasa dengan piano pun kita boleh cuba untuk bagi yang terbaik lah, insyaAllah. Okey, baik. Jadi Halim, boleh bersiap sedia? Baik, insyaAllah. Jadi para penonton, kita akan dengarkan persembahan Halim Ahmad. Sambil kita menantikan Halim bersiap sedia, kita nak perkenalkan juri tetap kita, tak lain tak bukan Saudara Adib Nahar. Masih lagi tetap bersama dengan kita. Terima kasih. Dan saudara ataupun brother Lokman S tetap bersama dengan kita, dan ketua juri kita Brother Farhin Abdul Fattah. I'm good, Alhamdulillah. Semua okey Juri-juri masih lagi dapat mendengar dengan baik.
InsyaAllah. Itu yang paling penting kerana mereka yang akan menilai lagu ini. Jadi kalau sudah pun bersedia, Halim Ahmad, jom kita dengarkan persembahan lagu Ketika Hanya Namamu, komposer, lirik dan nyanyian Halim Ahmad. Terkapai-kapai ku terdampar di dunia, siang malam megah menjadi sang pendosa. Di sini tempatnya kiblatku, harta bagaikan nyawa. Jauh dari tujuan hamba untuk ke syurga. Syukur masih ku punya waktu, besar kurnianyamu, sibah menjadi guru, menyedarkan aku. Ketika hanya namamu Rabbi, ku zikir menggetar hati. Tangisan ini sungguh mampukah ia membasuh diri? Ketika kau angkatkan wajahku dengan janjimu yang penuh, pasti tiadalah yang lebih baik ku ingini. Ajarkan aku keikhlasan, kerana banyaknya kau kurniakan. Hanya aku saja hamba yang tak bersyukur. Terima kasih, oh Tuhan. Syukur masih ku punya waktu, besar kurnianyamu, sibah menjadi guru, menyedarkan aku. Oh, ketika hanya namamu Rabbi, ku zikir menggetar hati. Tangisan ini sungguh mampukah ia membasuh diri? Ketika kau angkatkan wajahku dengan janjimu yang penuh, pasti tiadalah yang lebih baik ku ingini. Ya Allah, tangisan ini sungguh mampukah ia membasuh diri? Ketika kau angkatkan wajahku dengan janjimu yang penuh, pasti tiadalah yang lebih baik ku ingini. Sungguh mampukah ia membasuh diri? Ketika kau angkatkan wajahku dengan janjimu yang penuh, pasti tiadalah yang lebih baik ku ingini. Itulah persembahan Halim Ahmad, lagunya Ketika Hanya Namamu. Baiklah, kita tak mahu masa. Halim boleh duduk di tempat sediakan. Okey, kita nak tanya sikit kita punya pianis kita. Ya. Adam. Macam mana feel lagu ni? Feel? Awal-awal tu saya nak kena ikut dia tu. Masa rehearsal? Sekarang. Oh, sekarang ni. Awal-awal Apa tu, beza? Sebab
nak kena ambil feel dia tu. So saya kena beware dia punya lenggok, nafas apa semua tu. Tapi bila once dah masuk, Alhamdulillah bersama dah masuk. Okey, itu dari sudut pemuzik kita. Baik, kita nak tanya dengan juri kita. Kita persilakan terus ketua juri dulu untuk merecommend Abang Fadil. Tak terasa bercakap dengan cermin tadi? Terasa macam sebab dia memang kadang-kadang dia host, kadang-kadang saya main piano. Ya. dia boleh jadi Okey Halim, overall lagu ni sebagai sebuah lagu, dia lagu yang baik. Cuma segi performing the song, that means melafazkan lagu tu dan memberi kita perasaan yang sama. Dia ada juga selain daripada istilah roh daripada kita yang kita yakini itu kemampuan kita, tapi ada juga hal-hal asbab atau teknikal yang boleh membantu. Saya sangat-sangat menyarankan sebab saya lihat semalam masa kita rekod untuk Halim lagu pertama, saya menganggap itu Halim punya di pagi-pagi kan. Pagi-pagi kita baru mula dan semua baru mula. Tapi bila masa ni pun saya rasa Halim isunya ialah mungkin ini pandangan saya keperluan Halim sekarang ni mungkin Halim harus ada satu rutin vocalization punya khusus. That means you get a teacher to just vocalize you seminggu untuk remedikan dia masalah. Kita dapat detect pernafasan, kita detect bila pernafasan ada sedikit gangguan, dia ganggu kita punya tadi roh yang nak sampaikan feeling tu. Okay, so maksud lagu jadikan terbantut untuk sampai terbantut. Kadang-kadang berkaitan teknikal, kita mungkin asalnya meremehkan tu pasal kita kata feel saya lebih besar daripada technical issue. Betul, tetapi orang yang bercakap seperti itu sebenarnya orang yang dah terlalu berpengalaman, yang dia kalau jogging naik tangga turun tangga pun nafas dia steady je. Orang dulu latih vokal kadang naik tangga turun tangga dan menyanyi. Probably you have to do that juga sambil sebelum menunggu guru yang nak disiplinkan. Sebab penyanyi hebat sebenarnya masih lagi berjumpa guru tau. Saya ingat lagi masa Rahan dah jual pun album pertama. Dikira dah masa itu dah orang dah bercakap banyak. Mereka masuk kelas. Dah masuk kelas. Untuk apa? Sebab jemputan banyak. Saya tidak ada kapasiti untuk melihat itu secara day to day. Kita lantik seorang guru lain, Siti Hajar, untuk vocalization. Vocalization. Dia ada senaman berapa minggu. Bukan pasal buat vocal class tu sebab kita tak tahu. Bukan isu tak tahu. Dia exercise. Jadi untuk lanjutkan saya serahkan nanti lepas ni pada juri vokal supaya dia mungkin dia akan buka modul dia untuk Halim. Terus troubleshoot. Saya sendiri sebelum komen, saya sendiri sebagai host, saya pun buat praktis sebenarnya. Saya pun ada guru saya. Saya guru bukan guru vokal. Guru saya adalah yang tukang masak. Saya pergi pada tukang masak. Rupanya dia ajar saya untuk vokal ni setiap pagi dia bagi satu serai, saya memang jolok tiap hari. Serai. Tapi suara saya tak ada apa-apa masa tu juga. Sama. Ini tidak ada apa-apa ni. Tak ada apa-apa maksudnya. Tak ada apa-apa perubahan. Tak ada apa-apa. Jadi macam mana? Adik rasa macam benda ni kelakar tak? Kalau awak tak pernah berubah. Okey, baik. Apa perubahan yang ada? Okey, daripada lagu sebelum ni Ya Allah Ya Habibi. Perubahan pada Halim Ahmad, mungkin lagu ni lain sikit. Okey, Assalamualaikum Hafiz. Halim. Waalaikumsalam. Lagu yang Ya Allah Habibi tu disebabkan starting dia dah fun kan. Dia ada semangat, dia ada pagi tu ceria. Pagi tu mood awak ceria. So awak datang dengan keceriaan, awak nyanyi dengan keceriaan. So lagu ni adalah lagu yang mood dia lebih rendah ataupun lebih mellow daripada lagu yang semalam. You nak kena tahu macam mana daripada entrance lagu tu untuk bawakan mood tu daripada awal tu. Kita nak kena tahu lagu ni macam mana. You seorang je tahu lagu tu. So lagu tu macam mana? Build up lagu tu dekat mana? Dia punya big, dia punya orang kata dia punya first pick tu kat mana? Lepas tu dia punya biggest point yang awak nak katakan, okay, ini tempat kalau aku nyanyi, aku sendiri akan tahu. Bila aku nyanyi lagu ni dengan lirik, dengan melodi ni, aku pasti orang akan mendengar dan dapat tangkap hati orang tu. So
Macam abang ni cakap, you kena pergi your vocalization. Tak apa, kalau tak nak pergi, you can go to YouTube, boleh tengok. YouTube banyak vocalization punya. Tapi breathing, masalahnya is not on how you gonna sing this song. Replacement tu, dalam nyanyian kita ada pockets. Diorang panggil pockets. Pockets of breathing. Kat mana kita nak bernafas, tarik nafas. Masalahnya tadi bila saya dengar adalah cara pocket awak letakkan. Kat mana yang awak nak kena breathe. Okay, stop. Mana awak letak breathe? Okay, breathe. Dia ada pockets. So, only macam kita orang boleh bercakap saja. We can only tell you what to do. Kita tell you, but yang kena execute is you all. Kebanyakan penyanyi-penyanyi, minta maaf yang kalau langsung korang penyanyi-penyanyi semua ni kita orang ni bila kita orang bagi, kita orang tak boleh nak ajar korang macam mana korang nak buat. Kita will tell you the issues. Kita tengok, kita tahu isu korang macam mana. Macam mana pun nanti orang akan tanya, macam mana bang kita nak tolonglah bang, ajar saya. Ya, kita orang boleh mengajar, tapi bila part korang sendiri tak faham apa yang korang buat, macam mana kita nak mengajar? Bukan untuk kau, maksud aku yang lain-lain ni semua. So, you as a songwriter, as a producer, your own self-producer, you create the song, you create the melody. Kita kena tahu pocket-pocket mana yang kita nak bawa. Dan jangan lupa, crescendo dia kat mana kau nak build up dia kat mana. Bila dah bagi, tarik balik. Tarik balik. Dah tahu sampai peak tu, baru kau bagi sejak kau-kau. You have to study your own. Kita kena sedar ruang kita sendiri supaya kita tahu macam mana kita nak menyanyi lagu kita sendiri. Okay? Baik, faham. Terima kasih bang. Okey, seterusnya. Kalau tadi cerita pasal pocket, ini tak tahu cerita pasal apa pula. Tak tahu. Mungkin kantong. Dia, Abang Lokman tengok dekat sini kan, Alim. Lagu ni lagu slow. Dia perlukan mungkin pada Brother Farihin, dia lebih suka perkataan roh. Saya lebih suka menggunakan perkataan jiwa. Sebab roh ni terlalu mahal pada saya. Bab roh kan, antara roh dan jasad. Jadi saya nampak saudara Halim cuba memberikan jiwa yang terbaik untuk lagu ni. Saya dengar pun, melodi dia sedap walaupun cuma background dia piano je kan. Cuma bila you terbawa-bawa emosi tu, kadang-kadang pitching you tu dah lari sikit. Dia mungkin, tak tahulah, tinggal saya, pitching lari sikit ni. Penjiwaan tu dah terlalu over. Macam saya lebih galakkan pada penyanyi ke mana-mana lah. Sambil praktis tu, biar ada metronom. Tep. That mean kita macam saya pun, kalau saya main instrumen, saya perlukan metronom juga. Sekarang kita terbawa-bawa. Untuk latihan, terbawa-bawa. Macam baru sekejap aja tadi Brother Farihin sebut pada saya pasal tuning fork. Itu tu penting tu. Bila kita ketuk tu, kita dah tahu kan, pitch dia, key dia, tuning fork tu. Kita tidur ke tidak? Kita tidur ke tidak? Kita pegang mikrofon ke atau kita pegang pen? Kan? Sebab apa? Excited nak bercakap, tak boleh membezakan antara mikrofon dengan pen. Kan? Siapa tu Aku pun tak tahu lah. Dia bercakap, pada mic ada tepi dia pegang pen. Masya Allah. So jadi emosi tu kena jaga. Kan? Saya kadang-kadang bila bercakap pasal tuning fork kan, saya tanya, you tahu logo Yamaha Music tu daripada mana? Yang 3 jalur tu kan. Itu tuning fork satu. Dan lagi satu mengakhiri lah. Mengakhiri penjurian. Mengakhiri perbualan kita ni kan. Emosi itu paling penting. Tapi jangan sampai emosi itu mengganggu presentation kita. Macam saya kan. Kita sedap bercakap, sedap kan. Tapi kita tak tahu audien kita suka tidak. Macam saya, dihantar untuk, syarikat saya hantar training untuk presentation. Sebab kita buat presentation kan. Jadi benda-benda macam tu kan. Jadi kena jaga tu. Ya? Dan bercampur dengan, contoh dia lah, Brother Hafiz Hamidun kan. Memang kita ni sealiran, seangkatan kan. Tapi kita bertukar pandangan, bertukar pendapat. Supaya kita kongsi ilmu. Lebih banyak kita kongsi,
lebih banyak Allah akan bagi yang baru-baru yang kita tak nampak. InsyaAllah. Terima kasih ya. Okay, terima kasih bang. Sekejap, satu lagi. Nak tambah sikit je. Ya. Dulu ada satu guru ni, saya yang aku anggap guru kan. Dia sampai sekarang masih guru juga. Dia cakap bila kita menyanyi ada tak pentas ni, kalau seboleh-bolehnya, kalau misalnya kata emosi kita datang nak menangis, jangan kita menangis. Jangan nangis because you are performing for them. Juri tu mengatakan dengan aku, juri tu masa aku menyanyi tu dia berjuri lah. So dia bagi tahu kalau misalnya kata kau perform di atas pentas, jangan kau nangis, kau kena perform pasal you are a performer. You cannot cry on the stage. So semacam mana pun kalau kau nak cuba pun jangan cuba nangis pasal kau menyanyi kat atas pentas ni, kau nak perform untuk diorang. Baik. So cuba cari jalan lain untuk kau stop supaya kau dapat hold that breath untuk continue singing. Ataupun cari cara jalan lain. Baik. Find another alternative before you start to cry. Ataupun terasa sebab tu kan cari. Okay? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Point cry ni penting. Kenapa performer tu sebenarnya dia steady je. Satu panggung menangis tak apa. Sebab performer tu dah buat 40 kali minimum. Kalau dia 40 kali dia dah menangis masa rehearsal, dia tak akan menangis atas pentas lagi. Tapi yang akan menangis setelah 40 kali itu adalah audience. Itu yang penting. Sama juga kalau ada pencerahan yang hebat ni, cerita-cerita kisah-kisah sebab luar biasa. Sebab dalam diri dia dah menjadi benda tu. Tangisan adalah makanan dia tiap malam. Bila dia ceramah dia dah steady. Yang menangis audience. Sama kita macam tu juga. So when you're on stage, kau dah kena buat minimum 40 times to change a habit or to inject a new habit is 40 times minimum. Angka 40 ni angka ajaib. That means kau dah 40 kali kau dah sebab, kau dah habis, kau dah merah, biji mata dah macam terkeluar apa semua. Baru kau perform, kau steady dah. Tapi kau punya roh dah mendebal, kau dah reflect kepada penonton. Dapat absorb yang tadi kau nak sampaikan. Faham. Terima kasih bang. Jadi apa yang kita dapat? Baiklah, kita dah pun saksikan persembahan, dah di komen. Jadi apa yang kita dapat, kita sebenarnya memang mission kita untuk anugerah Carta IKIM ini, kita nak semua belajar. Kan? Bukan saja hanya tentang pengubahan lagu, penyanyi dan sebagainya. Jadi during the day we try, during the night we cry. Jadi maknanya pianis kita pun Adam sebelum dia main 40 kali dia dah nangis. Sebab tu permainan dia semua boleh nangis. Host pun menangis. Saya malam menangis pada Allah SWT untuk saya buat host ni. Jadi 40 kali lah saya kena buat nangis. Supaya semua kita nangis. Alhamdulillah, itulah kita dah dengar tadi komentar dari juri. Persembahan telah pun dilaksanakan. Apapun Halim Ahmad, semoga lagu ini dapat tempat di peringkat akhir. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada barisan juri, artis kita, pemuzik dan juga tenaga produksi. Kita jumpa lagi jika ada rezeki. Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Assalamualaikum. Ketika kau angkatkan wajahku dengan janjimu yang penuh, pasti tiadalah yang lebih baik ku ingini. Ajarkan aku keikhlasan, kerana banyaknya kau kurniakan. Hanya aku saja hamba yang tak bersyukur. Terima kasih, oh Tuhan. Syukur masih ku punya waktu, besar kurnianya musibah.